tengok ni. Apa ni? Kotoknya. Barang jadi, repeat lagi. Kali ini dengan sabun washing machine daripada Seaways. Disebabkan aku selalunya membersih mesin basuh, aku pun terus beli 3 pack ni terus. Bermakna jatuh harga dia untuk 3 pack ni RM13.90. Untuk satu pack ni jatuh kepada RM4.70. Okay guys, apa yang best yang dekat Seaways washing machine ni, dia ada antibakteria dan anti hama. Okay, dekat bahagian belakang ni dia punya introduksi produk, cara-cara menggunakan produk. First sekali, korang perlu bersihkan dulu bahagian filter. Korang tengok ni, apa ni? Kotoknya. Bagi yang pernah membasuh mesin basuh, korang perlu masukkan 1 pack. Yang belum pernah membasuh mesin basuh, korang masukkan 3 pack terus. Selepas itu guys, korang setting saja macam biasa. Isikan air sehingga penuh dan kemudian biarkan dia berputar sehingga habis dia punya masa. Masa sudah cukup. Jom kita tengok hasilnya. Korang lihatlah. Ini dia hasilnya. Dia punya keledak kotoran tu yang berada di dalam cebok ni guys. Seaways washing machine ni memang sangat recommended kepada korang yang ingin membasuh mesin basuh. Wow, sekarang ni mesin basuh dah clear. Nak basuh baju pun sedap guys. Baju pun takkan rasa gatal lagi guys. Okay, macam mana korang nak beli sabun Seaways ni? Saya letak link dalam bag ku ni. Check out sekarang.